Hello guys, welcome back to Balkis Anis channel. So hari ni 1 Muharram. Bagi cuti sebenarnya 1 Muharram. Tapi sebenarnya Balkis ada kerja yang Balkis perlu siapkan juga. But saya nak ikut timing saya bekerja. Contohnya pukul 1 saya bekerja pukul 1 sehingga pukul 7. So saya akan buat kerja tu antara pukul 1 hingga pukul 7. Supaya waktu pagi saya adalah waktu pagi untuk saya. Jadi hari ni bagi rancang untuk buat something. Sekarang baru pukul 7.56 pagi. Saya dah siap mandi. Bagi nak kemas rumah. Nak kemas rumah tapi bagi nak buat waktu pagi. Nak kemas area kat ruang tamu. Lepas tu saya nak angkat semua baju saya. Bagi tak nak jalankan washing machine hari ni sebab saya rasa macam saya hanya jalankan washing machine saya untuk pagi saja, untuk hujung minggu saja. Hujung minggu saya sampai 2-3 kali berjalannya dia. So hari ni saya tak nak jalankan washing machine and saya nak clearkan dapur. Itu je lah kot untuk buat masa sekarang. And bagi saya nak edit video. Video bagi saya nak edit untuk bagi postkan hari ni. Mungkin hari ni kot bagi nak post. So, jom teman saya kopi dulu bang. Bagi nak buat kopi dulu. Supaya bagi ada energi. Bagi dah rancang. Okay. Mungkin korang cakap. Sebenarnya ke-3-in-1 tak bagus tau. Tapi ni adalah jalan yang cepat untuk bagi pergi kerja semua. Tapi I dah insaf. Lagi dah timbul kesedaran dalam diri. Untuk bagi beli kopi yang bancuh sendiri. So, tunggu gaji. Macam nak beli sekarang macam dah lari bajet dah untuk saya. Beli kopi. Sebab kopi bagi dah termasuk dalam bajet bulanan bagi beli. So, kalau saya beli lagi yang ni tak habis, saya dah over budget. Macam tu. Memang jangan berkira kan bab makan. Tapi saya kena berkira sebab saya perlu. Bukan ni saja kehidupan saya. Saya ada benda-benda lain lagi kena buat. So, bagi tak sabar nak grocery shopping. Sebenarnya bulan lepas bagi tak ada grocery shopping yang betul-betul habis duit sampai 200-300. 200-300 tak ada bagi, jarang lah 200-300, 200 maksimum dah bagi habiskan. Kita tak buat bulan lepas sebab bulan lepas cuti raya haji. Ni air sekejap Okay, bulan lepas cuti raya haji. So I banyak spend duit untuk balik kampung dan juga saya balik kampung lah. Kat kampung banyak spend duit. So untuk grocery tak ada. Grocery tu bagi saya akan habiskan. Sebab kalau tak habiskan, tak tahu bila aku akan habiskan. Okay. Kat ni, kejap lagi nak angkat kain. Nak bagi udara yang fresh masuk. Dan saya nak clearkan ruang tamu. Okay. Alang-alang tu kita angkat terus layar. Kejap lagi boleh terus lipat je. Betul tak? Betul tak? Alang-alang air tengah masak lagi tu. Bagus kan? Seorang yang sangat takut untuk tambah komitmen. Padahal kita mampu je, kita ada je spend sampai ada je simpanan kan. Tapi bagi sangat takut untuk tambah komitmen. Bagi cakap, ikutlah gunakanlah komitmen yang ada ni dulu and selebihnya adalah simpanan. Saya cakap, jangan takut nak tambah komitmen. Tapi bagi rasa macam sejujurnya bagi memang tak ada. Escalator, TikTok Shop Pay, bagi tak ada. Sebab bagi macam tak nak. Bagi macam tak nak terjerumus dalam benda. Takut bagi macam terbiasa. Kad kredit bagi tak ada. Sebab bagi macam dah banyak kali kan orang bank offer kad kredit. Memang orang cakap kad kredit ni bagus untuk emergency. Tapi saya takut saya yang gunakan dia dengan cara yang tak betul.
Takut saya macam nampak, oh tak apa, ada duit lagi. Tak apa, nanti gaji boleh bayar kan kat kredit. Tapi bagi rasa macam, no, itu bukan saya untuk bagi, kalau habis duit habis lah macam tu. Tapi saya kalau ada emergency ke apa pun risau juga. Tapi bagi takut untuk tambah komitmen dan takut untuk belajar benda-benda macam tu. Bagi seorang yang takut. Bagi suka guna duit bagi sendiri. Yes. I lebih suka guna duit I sendiri. Kenapa tiba-tiba kita masuk bab komitmen ni? Yelah. Kita spend banyak duit tadi kan? Ya, itulah saya. Pagi ni terang je, tak ada orang. Bagi suka kawasan rumah Balqis. Walaupun rumah rapat-rapat kan, rumah kawasan ni tak bising. Mungkin saya je yang buat bising, orang lain tak buat bising. Aku suka area sini memang orang nak dengar suara orang, suara budak susah. Kecuali petang diorang turun bermain ni kan. Yes, kalau pagi-pagi macam ni semua dalam rumah, kalau rumah bising sekali pun bagi rasa tak dengar. Sebab bagi duduk dalam rumah tak dengar bunyi bising tu. Ya, itu je. Saya sukalah. Jom minum kopi. Okay, untuk hari ni Balqis just nak update tentang kehidupan Balqis. Korang tak nak tahu kan? Saya nak share. Okay, bila Balqis nampak kereta-kereta kat luar tu kan, Balqis ada satu cerita. Selepas Balqis tamat belajar tahun 2022, tahun ni 2024, 26. Ni adalah first time Balqis naik Grab. Ataupun bagi first time naik Grab di Johor. Bagi tak pernah naik Grab seorang-seorang di Johor. Sebab biasanya bagi akan pergi dengan kakak Balqis, dengan abang Balqis kan. Tapi nak dijadikan cerita, Balqis tertinggal kunci dekat dalam rumah. Sebab rumah Balqis lock dari dalam. Lepas tu memang Balqis kunci kereta tu sekali dengan kunci rumah. So Balqis tertinggal benda tu. Bila bagi tertinggal, masalah sayanya, kan biasa cakap boleh buka pakai kad apa semua. Rumah bagi tak boleh pakai kad apa semua, tak boleh. Memang dia dah design rumah dia macam tu. Tak boleh, memang tak boleh lah. Kalau nak kau kena pecahkan pintu je. So, adik saya dah pergi kerja. Balqis kan, time tu Balqis rasa sifat berdikari Balqis dah sebati kot dalam diri. Macam biasa Balqis akan nangis. Kalau benda-benda yang luar jangkaan jadi, Balqis akan nangis. Tapi hari tu Balqis rasa amazed dengan diri Balqis. Tiba-tiba saya tak nangis, saya tenang. Balqis suruh buka phone, order Grab. Hakikatnya dah lama gila apps Grab dalam phone Balqis tu tak berfungsi. Walaupun Grab Food Balqis tak guna. Tapi nak dijadikan cerita, hari tu Balqis download je. Bagi download tapi Balqis tak pernah guna. Balqis rasa macam Balqis tenang duduk kan. Tapi kat situ dia tulis cash. Nasib baik ada cash. Yang selama ni aku tak pernah ada cash kat tangan. Nasib baik ada cash. So Balqis macam dengan tenang Balqis pergi. Dan Balqis tak fikir pun macam mana cara nak balik. Faham tak? Balqis tak fikir pun apa aku kena buat ni.
Saya pun just update dalam group family, I naik Grab hari ni. Lepas tu adik saya respon, why? Dia tanya kenapa. Lepas saya cakap, saya tertinggal kunci semua. Lepas tu saya dengan tenang dia cakap, tolong ambil saya balik. Bagi macam tak ada rasa macam biasanya, bagi macam penuh dengan rasa bersalah, nak minta tolong orang tu malas. Habis bagi just try nasib, cuba. Kalau dia nak, dia datang. Kalau tak nak, I balik jalan dengan Grab. Macam tu. Kehidupan saya sekarang adalah, bagi tak tahu mana datangnya bagi punya kekuatan, bagi punya sifat berdikari tu tiba-tiba macam, bagi macam bersendiri, bagi macam relax. Biasanya aku dah nangis. Mungkin sebab dah waktu usia aku dah tua. Umur bagi dah 20 plus. Dah nak mencapai umur 30 dah tua dah. So, aku rasa benda tu lah yang macam buat bagi macam aku kena berdikari. So, itulah kehidupan bagi. Sekarang bagi just bagi fokus juga buat video and bagi kerja. Sebab bagi tak nak tinggalkan dunia bagi sini. Sebab bagi happy. Bagi happy untuk update semua benda dalam ni. So, bagi saya akan tetap buat video. Walaupun korang tak nak tengok. Tengoklah. Adalah. So, sekarang saya nak edit video. Korang jom ikut saya. So, bagi nak edit video, bagi pakai CapCut je, tapi bagi bahaya. CapCut ni adalah CapCut yang berbahaya. Sebab bagi rasa macam hari-hari saya buat video, hari-hari takkan saya nak merungut. So, saya bagi spend around RM25 untuk apps ni setiap bulan. Sebab bagi memang edit hari-hari. So, bagi kena belilah benda tu. Betul tak? Kita guna kod barang dia. Tapi kita adalah guna yang macam yang mahal ke tak lah, yang standard je. Yang boleh upload video dah. Nanti korang tengoklah video bagi sini, okay? Okay. Hi guys, welcome back to Balkis Anis channel. Time lapse je. So guys, bagi dah settlekan 2 video tadi. Sekarang bagi tengah upload. Kalau korang boleh nampak kat sini. Tu. Tengah upload. So sekarang jam edit video bukanlah sesuatu yang senang. Dan masa yang diambil agak banyak, agak panjang. So sekarang tadi bagi start pukul 8 kan. Sekarang jam dah menunjukkan pukul 10.43. Baru siap edit video. Sekarang bagi nak ke dapur untuk clearkan sinki and lap-lap apa yang patut je. Ini bukan deep clean lah. Ni hanya untuk bagi selap je. Lepas tu dalam pukul 11.30 macam tu bagi nak rehat. Sebab pukul 1 saya dah kena mulakan kerja. Bahagian laundry, aku nak cerita bahagian laundry area sebenarnya bagi dah pasang macam jaring macam tu. Tapi burung still dapat masuk sebab bahagian atas tu dia besar sikit. Bagi macam, ya Allah, saya kena tunggu suami saya datang balik untuk pasang. Sebab saya memerlukan ketinggian dia guys. Jomlah kita clearkan sinki. Let's go.
selesai clean dapur. Next, meja makan. Kotak-kotak bakal nak buang tapi tak tahu bila nak buang. Pas I nak vacuum I punya bilik. Me to vacuum my bilik. Last ni sebab bilik lagi tak bersepah sebab saya baru kemas je. Okay. Sekarang ngam-ngam 11.28. Bagi cakap bagi nak start pukul 11.30 tadi kan. So bagi nak pergi ambil panaskan makanan yang adik bagi semalam dia beli mac and cheese. Lepas tu bagi dah makan sikit, bagi kenyang. So sekarang bagi nak makan. So I nak panaskan. Lepas tu kita berehat sebelum kita mulakan kerja. Mac and cheese. Saya nak panaskan terus dalam ni. Microwave. Sedap kan? Bau macam carbonara. Samyang carbonara. Reheat. 2 minit. So, sambil-sambil tu I nak buat takat air manis lagi Tak apalah, I nak minum air sejuk je. Aku nak clearkan sinki sekejap. Ada lagi sikit. Sedap. Let's eat. Oh. That's fine. So bagi tak nak rakam, bagi nak makan sambil tengok cerita. So itu sahaja video saya pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Jumpa korang pada next video. Bye!